Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar semua? Pada hari ini kita akan mempelajari jenis-jenis najis dan cara menyucikannya. Najis terbahagi kepada 3 jenis. Yang pertama najis mukhaffafah, yang kedua najis mutawassithah dan yang ketiga najis mughallazah. Agak-agak apakah maksud di setiap 3 jenis najis ini? Jom kita dengar. Yang pertama adalah najis mukhaffafah. Apa yang dimaksudkan dengan najis mukhaffafah? Kalau anda saksikan dalam video ini, ada seorang bayi lelaki. Ada kaitan ke dengan najis mukhaffafah? Jom. Najis mukhaffafah merupakan najis yang paling ringan dan dia merupakan air kencing bayi lelaki yang berusia 2 tahun dan ke bawah dan hanya minum susu ibunya sahaja. Jadi, bagaimana cara untuk kita menyucikannya? Yang pertama, kita kena pastikan kawasan yang terkena najis tersebut perlu dibersihkan. Okey, selepas kita dah lap kawasan yang terkena najis tersebut, kita ambil air mutlak. Ingat tak, air mutlak jenis-jenis air yang kita telah pelajari pada tahun 1, air yang paling suci dan untuk menyucikannya, untuk menyucikan najis. Okey, jadi kita ambil air mutlak tersebut dan kita percikkan di kawasan yang terkena najis tersebut. Dan yang terakhir, kita pastikan kawasan yang terkena najis tersebut betul-betul kering dan bersih daripada najis. Dah selesai. Itulah najis yang paling ringan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar tadi, sahabat saya telah menerangkan mengenai najis muhaffafah, iaitu najis yang ringan. Kini, saya pula akan menerangkan mengenai najis mutawassithah, iaitu najis pertengahan. Anda nak tahu lebih lanjut mengenai najis pertengahan? Mari kita saksikan. Anda nak tahu apa itu pengertian najis mutawassithah? Najis mutawassithah bermaksud najis pertengahan atau dikenali sebagai najis sederhana selain daripada kedua-dua najis, iaitu najis muhaffafah dan najis mughallazah. Contoh najis mutawassithah adalah seperti air kencing, darah, bangkai, nanah dan minuman arak. Nak tahu gambaran lebih lanjut? Mari kita saksikan. Sebelum kita menonton gambaran contoh najis mutawassithah, mari kita hayati dalil berkaitan kesucian. Nabi SAW pernah bersabda, "At-tuhuru syatrul iman." Maksudnya, bersuci itu adalah antara ciri-ciri keimanan. Riwayat Al-Muslim. Daripada hadis di atas, Nabi menekankan kepada kita semua bahawa menjaga kesucian dan kebersihan itu adalah sangat penting kerana menunjukkan ciri-ciri orang yang beriman dan bertakwa. Jadi, kenalah kita sentiasa menjaga kesucian dengan betul. Ini adalah contoh-contoh gambaran najis mutawassithah. Gambar pertama itu merupakan tahi dan air kencing. Kedua adalah nanah. Ketiga adalah muntah dan darah. Keempat adalah bangkai. Kelima merupakan minuman arak. Anda nak tahu, najis terbahagi kepada 2 kategori. Pertama, najis hukmiyah. Kedua, najis ainiyah. Apa itu hukmiyah? Hukmiyah ialah merupakan najis yang tidak kelihatan secara jelas kerana tidak mempunyai tanda-tanda seperti bau, rasa dan juga warna. Manakala najis ainiyah ialah bermaksud najis yang kelihatan secara jelas dan mempunyai sifat-sifatnya seperti bau, rasa dan juga warna. Okey, seterusnya saya akan menerangkan cara menyucikan najis mutawassithah melalui 3 cara. Cara yang pertama adalah mengenal pasti najis mutawassithah.
Mengenal pasti ini sangat penting supaya kita mengetahui sama ada itu adalah najis mutawasitah ataupun bukan. Kedua, sekiranya kita pasti itu adalah najis mutawasitah, maka hilangkan najis terlebih dahulu. Ketiga, basuh tempat najis dengan air mutlak sehingga hilang bau, rasa dan warna. Sekiranya masih terdapat salah satu sama ada bau, rasa dan warna, maka tempat itu belum dibersihkan dengan sepenuhnya dan belum suci. Okey, yang terakhir sekali, saya akan menerangkan cara menyucikan najis mutawasitah dengan cara yang salah. Pertama, sediakan satu bekas yang berisi sedikit air mutlak. Kedua, mencelup barang yang terkena najis berkali-kali ke dalam bekas yang berisi air mutlak itu, seperti cara membasuh ikan dan daging. Cara dan perbuatan ini adalah sangat salah kerana tindakan ini menunjukkan bahawa penyucian dan pembersihan tidak dilakukan dengan sempurna. Maka, ikutilah penerangan saya cara menyucikan najis mutawasitah dengan betul sebelum ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah sekarang saya akan sambung bab najis yang ketiga, iaitu najis mughallazah. Di mana tadi kita dah mendengarkan najis yang pertama mukhaffafah, yang kedua mutawassithah, dan yang ketiga najis yang paling berat sekali adalah najis mughallazah, iaitu najis yang paling berat. Okey, seterusnya adalah pengertian najis mughallazah, di mana najis mughallazah ni adalah anjing dan babi serta keturunan daripada keduanya atau salah satu daripada keduanya. Jadi nak senang faham, najis mughallazah ni yang pertama sekali adalah anjing, yang kedua adalah babi, dan yang ketiga adalah keturunan daripada salah satu ataupun daripada keduanya sekali. Jadi kalau yang pertama ni kita faham, anjing memang dah dikira najis mughallazah, yang kedua babi, dan yang ketiga ni ramai yang masih confused, iaitu keturunan. Jadi apakah maksud keturunan ini? Jom kita lihat. Ini dia adalah contoh daripada keturunan babi. Di mana kalau semua boleh lihat, di mana saya ada buat satu carta di mana babi berkahwin dengan lembu, dapat anak, nama dia babu. Saya namakan dia babu sebab dia bercampur antara babi dan lembu. Jadi asalnya lembu tu boleh makan, tapi disebabkan dia dapat anak daripada hasil perkahwinan daripada babi dan lembu, dapat anak babu, babu tu dikira najis mughallazah. Sebab apa? Sebab dia daripada keturunan babi. Contoh, kalau semua boleh lihat gambar kat bawah tu, saya dah buat dah gambar babi campur dengan lembu. Inilah gambarnya. Yang kedua adalah hasil keturunan daripada anjing pula. Di mana saya buat kat sini, anjing berkahwin dengan kambing, dapat anak babing. Dekat sini lah, walaupun kambing tu kita orang Islam boleh makan kambing, tapi disebabkan dia dapat anak daripada hasil perkahwinan dengan anjing, dapat anak babing, babing tu kita tak boleh sentuh. Dia dah dikira sebagai najis mughallazah. Dekat bawah tu boleh tengok gambar anjing dengan kambing dah berkahwin, rupa dia macam mana. Macam ni lah gambarnya. Seterusnya adalah cara menyucikan najis mughallazah. Yang pertama sekali adalah mengenal pasti najis mughallazah. Di mana saya bagi contoh yang senang. Contoh, kita tengah berjalan-jalan, lepas tu kita terpijak satu najis, dan waktu tu lah kita pastikan itu najis haiwan apa. Kita tengok sekeliling rumah tu, dalam rumah tu contoh ada seekor anjing. Jadi tak lain tak bukan adalah najis anjing. Jadi kita kena buat apa? Yang pertama sekali kita kena pastikan, oh ini adalah najis daripada anjing. Yang pertama. Okey, yang kedua adalah hilangkan najis. Di mana contoh saya bagi tadi, contoh kalau kita dah terpijak najis anjing, kita mesti hilangkan najis dulu. Dengan gunakan apa? Gunakan tangan? Tak. Jangan gunakan tangan, tapi boleh gunakan seperti kayu ataupun batu ataupun benda-benda yang kain ataupun tisu. Jangan kita sentuh pakai tangan pula. Mula kita asingkan dulu najis tu daripada
kita punya slipper. Yang ketiga adalah basuh tempat najis sekali air bercampur dengan tanah. Jadi cara nak senang buat, kita boleh ambil satu baldi, kita letak air mutlak dalam tu, kemudian kita ambil tanah yang bersih. Ambil tanah yang bersih, bukan tanah yang dah jadi bekas tempat berak kucing, jangan. Kita ambil tanah yang bersih, kita campur dengan air mutlak tadi, kita kacau, kita basuh sekali dengan air. Kita basuh sekali dekat tempat kita punya slipper tu lah. Dan yang terakhir sekali adalah basuh tempat najis 6 kali dengan air mutlak. Jadi yang terakhir sekali basuh dengan air mutlak sebanyak 6 kali. Tadi sekali, 1 campur dengan 6, total semua sekali adalah 7 basuhan. 1 air mutlak bercampur dengan tanah. Yang ni, yang kedua ni adalah 6 kali basuh dengan air mutlak. Ustaz, boleh tak kalau saya nak basuh air bercampur dengan tanah sebanyak 7 kali? Boleh, silakan. Tapi yang penting mesti 1 kali paling minimum. Jadi bila kita dah basuh tu, kita kena pastikan bau, warna dan rasa sudah hilang. Barulah selesai kita punya cara menyucikan najis. Wallahu a'lam.